Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni hari Rabu 29 bulan 29 8 jumpa orang Malaysia. Siapa nama abang? Saya Azlan. Azlan daripada JB. Daripada JB orang Johor ada dekat Buenos Aires. Terima kasih bang. Kita pergi Selamat. Berhati-hati jalan raya. Sampai ke hotel Hotel apa ni entah. Janji boleh tidur. Allah Akbar. Letih. Allah Akbar. Alhamdulillah. Sampai juga akhirnya daripada Uruguay Montevideo 200 km. Lepas tu naik ferry 2 jam baru sampai. Tiba masa untuk check in. Allah Akbar. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Zahari Jemaun, Buenos Aires, hari Khamis 29 hari bulan. Semalam sampai daripada Montevideo. Hari ni aktiviti hanya pergi ada appointment dengan embassy, Malaysian embassy,
di Buenos Aires. Dan seterusnya mungkin jalan-jalan kau ambil gambar tu lah, ambil video sikit. Argentina ni last kali saya datang dulu tahun 1998. Ini kali ketiga di Buenos Aires. Kali pertama tahun 98, kali kedua pun sama juga, kali ketiga tahun 2026. Lama dah tu. Okey, alhamdulillah. Syukur semuanya kerana Allah lah. Allah yang bagi rezeki, Allah yang tentukan. Dan alhamdulillah syukur kita pada Allah SWT. Sama-sama kita berdoa agar kita semua berjaya dunia dan akhirat. Assalamualaikum. Di Malaysia Embassy hari ni hari Khamis 29, bersama dengan Puan Nur Hafizah, Sahabat utama Cik Ahmad Ilham, Puan Aminah, First Secretary. Okey. Alhamdulillah hari ni disambut oleh mereka. Saya terasa macam kat rumah pula. Pasal ramai Masya. Saya. Terima kasih. Uno. Para. Alhamdulillah, dalam perjalanan solo saya sempat juga singgah di La Boca, iaitu sebuah kawasan penuh warna-warni di Buenos Aires, Argentina. Tempat ni bukan sekadar destinasi pelancongan, tapi jiwa seni dan budaya yang hidup di setiap sudut jalan. Di La Boca, deretan rumah kayu berwarna-warni dekat Caminito menjadi tarikan utama. Tempat orang ramai datang untuk bergambar, bersantai dan menikmati persembahan tango. Suasana di sini sentiasa meriah. Kadang-kadang ada pelukis jalanan, pemuzik dan macam-macam lagi lah, seperti gerai-gerai kecil yang menjual souvenir untuk dijadikan kenangan dari Argentina. Lagi satu, bagi peminat bola sepak, La Boca juga sinonim dengan stadium ikonik Boca Juniors, iaitu simbol kebanggaan rakyat Argentina. Di sini memang seni, budaya dan semangat bola memang kuat, menjadikan La Boca satu pengalaman tempat yang tidak boleh dilupakan.
kawan. Nak kena buang separuh barang ni. Banyak sangat. Tak apa nak bawa. Bawa makanan lah, bawa apa, periuk nasi semua bawa. Nak kena buang lah sikit. Macam tu dia. Tinggi sangat. Ni dalam kapal. Dalam kapal daripada Montevideo ke Buenos Aires dalam masa hampir 2 jam lah. Aku terus maju, pasir pantai sampai gunung tinggi, setiap tempat ajar berdiri. Orang berbeza tapi senyuman sama, bumi ini luas semua saudara. Aku raih jauh kemana saja, hati bebas tak terikat dunia. Roda berpusing, masa pun berlalu, jalan masih panjang, aku terus maju. Sama orang lokal dia orang offer minum teh mate. Como mate? Kau sebenarnya apa? Yerba orang apa nama? Argentina. Sí, yerba. Di family dia. Hola. Apa nama? Semua itu Mana bawa apa rumah ha? kadang jatuh, Bismillah. bangkit kembali. Ini hidup, inilah seni. Aku Pahit lah, pahit. raih jauh kemana saja, hati bebas tak terikat dunia. Roda berpusing, masa pun berlalu, jalan masih panjang, aku terus maju. Oh yeah yeah, selagi motor bernyawa aku takkan henti. Pengembara dunia bebas dan berani, jalan masih panjang. Selagi motor bernyawa aku takkan henti. Pengembara dunia bebas dan berani, jalan masih panjang.